bagaimana pemberian RON95 ini akan memberi kita manfaat dan memberi manfaat kepada ekonomi. Okey, kita pecahkan kepada dua lah. So, sekarang ini, andaikan kalau kita diberi 6 sen seliter, right? Dan andaikan kita boleh pump sebanyak 300 liter. So, 6 sen darab dengan 300 liter lah, right? I think ianya boleh dikatakan sebanyak RM18. Okay? Okay, jom kita buat matematik. Let's be very objective, okay? I tak nak cakap, bagus ke tak bagus. Jom kita tengok secara matematik. Okay, 300 liter darab dengan 6 sen, kita akan dapat RM18. Okay? Tetapi dalam 2 tahun ini, saya nak tanya you guys lah. Kalau kita lihat harga makanan, contoh harga beras, contoh harga ayam, contoh harga telur, contoh harga ikan, right? Dan kita harus ingat bahawa makanan kita nak tak nak kita kena makan tiap-tiap hari. Tetapi dalam 2 tahun kebelakangan ini, kita nampak harga gula, harga tepung. Adakah kenaikan kesemua ini secara peribadi ya? Kalau kita compare perbelanjaan untuk bulanan kita lah untuk makan hari ini dengan 2 tahun sebelum ini, adakah RM18 ini cukup untuk cover? Selepas beras tempatan tak boleh dicari, sekarang ini beras tempatan kualiti sangat rendah. Lepas tu harga telur telah naik, harga ayam telah diapung, ikan dengan sayur. Itu untuk makanan sahaja. Kalau kita compare dengan 2 tahun dulu dengan sekarang. Itu nombor 1. Nombor 2, apabila kita lihat setiap kali apabila kita bayar untuk bil air dengan bil elektrik, kita buat comparison 2 tahun dengan sekarang. Ketiga, apabila kita lihat the public hospitals, adakah kalau kita compare dulu dengan sekarang, adakah sekarang ini hospital kerajaan lebih ramai orang? Kenapa saya tanya soalan-soalan ini, right? Apabila ada kenaikan untuk semua barangan keperluan asas kita, adakah kalau kita compare dengan 2 tahun yang lalu, adakah harga makanan telah naik? Ya ke tak? Kedua, adakah harga air telah naik kalau compare dengan 2 tahun yang lepas? Nombor 3, elektrik. Adakah harga elektrik telah naik kalau compare dengan 2 tahun yang lepas? Kalau ketiga-tiga barangan ini telah naik, impaknya senang. Kita boleh nampak hospital, lebih ramai orang menggunakan hospital. That's why sekarang ini kalau kita tengok hospital kerajaan pun, kita boleh nampak ada kereta-kereta mewah dekat hospital kerajaan. Disebabkan, like I said, apabila inflasi naik, kos sara hidup akan naik. Apabila kos sara hidup naik, pada masa sama apabila kita punya pension tak cukup, atau apabila kita tak cukup gaji, atau apabila kita tak cukup pendapatan, apa yang akan berlaku? So, inflasi naik kan? Apabila kita punya gaji tak naik setara, atau apabila pension kita tak naik setara, apa yang akan berlaku adalah lebih ramai orang boleh digelar sebagai lebih miskin lah. Sebab kos sara hidup kita naik jauh lebih tinggi daripada gaji. And sebagai bukti, kalau kita tengok mantan Governor Bank Negara Malaysia dah kata, kalau berbanding dengan 40 tahun dahulu, gaji kita jauh lebih rendah. Kalau kita banding dengan parent kita lah. Dulu sejujurnya saya pernah dengar siapa-siapa yang gaji RM1,000 atau RM2,000, mereka cukup duit untuk bayar untuk rumah, bayar untuk kereta, bayar untuk makanan. Dan dulu siapa-siapa yang menggunakan kredit kad, memang menggunakan kredit kad itu memang pantang lah kalau kita guna kredit kad. Memang sesuatu yang even my father told me, says, okay, son, kalau you nak ambil kredit kad boleh, tapi jangan guna kredit kad ini, melainkan if it's an emergency. If it's an emergency, boleh guna. Tapi kalau bukan emergency, do not use this credit card. Itu adalah generasi yang sebelum ini. And mind you, dulu,
Jarang saya nampak my dad lah guna credit card untuk beli makanan atau guna credit card untuk beli which cost 10 or 20 ringgit lah. Tetapi sekarang ini, dekat pasar raya pun kita boleh guna credit card. Dan sekarang ini dekat pasar raya pun kita boleh guna buy now pay later. Right? So generasi yang sebelum ini, walaupun gaji 1,000, 2,000, 3,000 atau 4,000 lah, whatever the amount is, mereka boleh beli rumah, beri kereta dan mereka boleh hantar anak-anak belajar. Tetapi sekarang ini, walaupun gaji kita 5,000, walaupun suami isteri bekerja, walaupun gaji bergabung adalah 10,000 ke atas, tetapi masih tak boleh bayar untuk our monthly expenses. Tak boleh bayar. Ini adalah the hidden cost, guys. Ini adalah cost yang disorok. This is the invisible tax. Inflasi is the invisible tax, di mana apabila kita nampak kenaikan untuk elektrik, nampak kenaikan untuk air, ya, walaupun kita tak nampak kita dicukai 20% atau 30%, tetapi kita dicukai dengan cara yang lain. So guys, walaupun cukai kita nampak rendah, tetapi the most important is gaji pulangan kita atau gaji bersih kita. Selepas kita belanja semua, adakah gaji kita kosong atau kita terpaksa meminjam semata-mata untuk membiayai kos sara hidup kita? This is very important, guys. Kalau selepas kita dengan isteri kita combine, dan selepas kita bayar semua, adakah gaji bersih kita kosong atau negatif? Di mana kita terpaksa menggunakan credit card atau kita terpaksa menggunakan personal loan. That's why mantan Governor Bank Negara dah kata gaji sebenar kita dah merudum. Dan walaupun kita nampak suami isteri gaji bergabung lah, andaikan mungkin 10,000, 15,000, tetapi mereka still terpaksa menggunakan hospital kerajaan. Kenapa? Sebab right now inflasi adalah cukai yang kita tak boleh nampak atau cukai yang tak nyata. Setiap kali kalau ada kenaikan electricity, kenaikan air, all of this, ia akan menaikkan inflasi. Dan ini adalah cukai untuk rakyat Malaysia. So my question is, adakah RM18 yang kita jimat setiap bulan, adakah ianya cukup? Selepas kita kenaikan demi kenaikan untuk electricity, air, makanan, semualah. I'll let you guys answer.